Hi guys, so tadi saya pergi bawah nak ambil parcel. Tapi sebab guard tak ada, so saya pergilah kedai runcit kat bawah nak makan aiskrim. Dan saya terjumpa ni. Saya dah buka ni. Daripada Cremo Fruity Blast Grape. Bau dia macam buat gigi yang grape punya budak-budak tu. Sedap. Ini bentuk dia. Dia ada 6 biji dalam. Try satu. Asam. Manis. Tapi sebenarnya ingat kan macam jelly-jelly kan? Tak. Dia betul-betul aiskrim. Aiskrim macam kita buat sendiri. Dia punya taste tu macam aiskrim kita buat air, lepas tu letak dalam peti ais. This is rasa dia. Manis, masam. Not bad lah still. No. Nampak tak? Tak nampak. Okay. Tu. Dia punya taste macam aiskrim dalam peti ais. Baik. Sekejap. Tadi saya beli RM1 70 sen. RM1 70 sen. Dapat 6 biji. Korang kena cuba.